Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi tentang satu tajuk yang dinamakan sebagai al-adad wal ma'dud. Antara satu kita kata salah satu subtopik yang akan dipelajari di dalam ilmu nahwu. Cumanya tengoklah ada sebahagiannya yang ada bab yang khusus. Kadang-kadang sebahagian juga kita belajar di dalam babut tamyiz. Jadi al-adad wal ma'dud ni antara topik yang mungkin para talabah dirasa susah lah kerana perkara ini banyak. Cumanya antara sebab saya nak berkongsi ni adalah pada saya lah, kita pun belajar dengan beberapa orang guru, dan antara tips yang saya dapat daripada Syekhi Ustaz Ashrafizu Abdul Hamid, dia beri beberapa tips menyebabkan kita rasa betul lah antara yang diberikan tu pada saya dia adalah dia lebih memudahkan berkaitan dengan al-adad wal ma'dud untuk kita ingat. Jadi sebab itulah saya berkongsilah, dan Syekhi Ustaz Ashrafizu dia memang selalu sebut pada talabah dia kata al-adad wal ma'dud ni mudah saja tuan-tuan. Dia kata mudah sahaja. Yang penting kita kena tahu tip tersebut. Bila kita tak tahu tips, jadi kita akan rasa banyak. Macam mana dengan 126? Macam mana dengan 1466? Jadi banyak perkara tu. Sedangkan dia perkara yang perlu hafal tu tak banyak. Ini antara perkara yang disebut oleh Syekhi Ustaz Ashrafizu Abdul Hamid. Jadi kita pergi dulu tuan-tuan, tengok pada al-adad. Baik. Untuk al-adad, untuk bagi nombor 1 hingga 2, antara aturannya adalah dia mestilah yuwafiqul ma'dud. Dia mesti berturutan sama dengan al-ma'dud dari segi mudzakkar dan juga muannas. Baik, kita beri contoh. Cuma special nombor 1 hingga 2 ni, dia mestilah kita letak al-ma'dud di hadapan. Jadi contoh kita nak kata seorang lelaki, maka kita akan kata macam mana? Rajulun wahidun. Ini benda yang basic lah, rajulun wahidun. Iaitu rajulun wahidun. Kalau kita nak kata seorang perempuan, kita akan kata imra'atun wahidatun. Sama juga dengan dua orang, rajulani isnani. Ataupun dua orang perempuan, imra'atani ithnatani. Okey, ithnatani. Baik, ini tidak ada masalah. Okey. Kemudian kita tengok lagi, kalau nombor 3 hingga 9, ini penting kena ingat 3 hingga 9, maka dia yukhaliful ma'dud. Dia akan mukhalif, bersalahan dengan al-ma'dud. Jadi kita tengok contoh, kita beri contoh dulu. Contohnya kita nak kata 3 orang pelajar. 3 orang pelajar lelaki. Maka pelajar lelaki adalah dia punya ma'dud dia adalah tullab. Okey, tullab. Okey, baik. Jadi kita nak beritahu tentang tiga orang pelajar. Maka apa aturan dia adalah yukhaliful ma'dud. Maka yukhalif macam mana? Iaitu salasatu tullabin. Baik. Nanti kita akan tengoklah di dalam ma'dud, kita akan sebutlah berkaitan dengan tengok kepada mufrad dia. Bila kita nak buat al-adad, kita nak tengok kepada al-ma'dud ni, nak yukhalif al-ma'dud, kita mesti melihat kepada mufradnya. Lagi contoh lagi, kita nak sebut tentang 3 orang pelajar perempuan. Maka pelajar perempuan talibatin. Jadi 3. Tengok kepada ingat aturan dia adalah yukhaliful ma'dud, maka yukhalif adalah salasu talibatin. Baik, okey, jadi kita dah kena ingat dah 2 aturan ni. Ambillah nombor 4 pun sama, nombor 5 pun sama, nombor 6 sehinggalah ke nombor 9. Ingat kita tengok pada mufrad dia.
Tengok pada mufrad dia sama ada muzakkar atau muannas, kemudian kita buat yukhalif. Buat yukhalif sebab tulab apa dia punya mufrad dia adalah talibun. Tulab, talibun, talibani, tulab. Jadi talibun, maka talibun ni adalah muzakkar. Maka ketika itu kita yukhalif iaitu salasah. Baik. Okey. 3 hingga 9. Ini kita kena ingat. 3, 1 hingga 2, 3 hingga 9.